Empat remaja bawah umur yang berpesta di hotel bajet antara 57 individu yang ditahan dalam operasi bantas aktiviti haram Opsbah siri ke-27 telah berlangsung pada 27 September yang bermula pada tengah malam hingga awal pagi di sekitar ibu negara. Kita bertumpuan di kawasan PPR ini kerana memikirkan isu dadah ni atau gejala dadah ni telah pun menular sehingga ke kawasan perumahan sehingga masuk ke unit rumah. Opsbah dianjurkan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. PPIM adalah antara 25 NGO yang turut serta membantu dalam operasi ini. Penyalahgunaan dadah, berzina dan perjudian antara aktiviti haram yang dibantras. Kita dah buat beberapa operasi terdahulu dan kita dapati, kita pelajari ada terdapat aktiviti-aktiviti di bajet hotel. Ini pun hasil pada maklumat dari rekan YouTuber. Jadi kita jangkakan kalau ini boleh berlaku, maka kita rasa di tempat-tempat lain juga mungkin boleh berlaku. Hotel bajet yang diserbu ini berjaya menahan seorang lelaki yang bersama anak kecilnya yang berusia 6 tahun menetap di hotel ini. Lelaki ini mendakwa dia tidak mampu untuk menyewa rumah kerana tidak mempunyai wang pendahuluan. Berapa tahun? 6 tahun. Sekolah tak kat sini? Kenapa bawa datang sini? Memang dia sekolah mana? Waktu meninggal badan di sini, aku jaga sampai sekarang lah. Dia tak sekolah sini? Belum lagi, tahun depan dah boleh kampung. Tahun depan. Sekolah lah di Tarika. Belum lagi, belum tak banyak tu. Bulan depan dah pada fikir, habis tahun depan last ni. Pihak berkuasa menangkap sekumpulan remaja yang berusia antara 14 tahun hingga 18 tahun yang menyewa di hotel tersebut tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Salah seorang dari mereka didapati hayal menghisap gam. Remaja ini memberi alasan tujuan mereka datang ke hotel ini adalah untuk tidur. Awak buat apa dalam bilik ni? Tidur. Tidur? Kenapa tak tidur kat rumah? Kenapa datang kat sini? 14. Mak ayah kat rumah? Mak ayah kenapa datang sini? Datang ke apa? Datang sini ke apa? Naik motor. Memang planning nak tidur sini ke? Ha? Apa bodoh? Hotel bajet kedua yang diserbu berjaya menahan 7 GRO. Bilik 117. Kalau kamu tak buka dari dalam, kita buka dari luar. Pecah pintu. Ada yang di antara mereka ditangkap ketika sedang melayan pelanggan. Kesemua mereka adalah warga negara Indonesia yang bekerja secara haram di negara ini. Yang berharga sahaja tengok. Ya. Pasport, handphone. Ni waktu dia jam tadi duduk ni. 7 hari, 9, 10. Ni hari ni punya ni. Saya lari jadi polis datang. Saya lari polis. Oh, tak ada lari, tadi duduk sana. Ada satu baca India ni. Dia tangkap saya duduk sana. Saya tak ada bicara. Dia kerja alam. Bukan lah, waktu apa lagi. Ni semua baju perempuan ni semua ni. Lelaki Cina yang ditahan ini menafikan dirinya adalah bapa ayam yang menguruskan pelacur-pelacur ini. Opsbah juga berjaya menyerbu premis perjudian dan pendatang haram tanpa izin yang turut diberkas oleh pihak berkuasa. Operasi Baterai Tiara siri ke-27. Kita sasarkan pada hari ini adalah rumah PPR, Jalan Guna Dadah dan juga bajet-bajet hotel yang terlibat dengan pelacuran dadah dan juga yang kita dapati ada yang bawa umur. Hisap gam ni antara yang menjadi tumpuan kita di sekitar Kuala Lumpur dan kita tidak akan berhenti setakat ini. Kita akan teruskan usaha ini dalam siri-siri opah yang akan datang. Kesemua mereka yang ditahan telah dibawa ke Jabatan Penguatkuasaan di BKL untuk tindakan lanjut. Opsbah akan berterusan dari masa ke masa bagi menjamin keamanan dan kemakmuran di Kuala Lumpur.